Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM ini adalah kementerian peneraju untuk menggerakkan usaha untuk kita menyantuni warga emas ini. Dan syukur Alhamdulillah, saya fikir KPWKM telah memainkan peranan yang cukup baik. Okey, terima kasih. Segala aktiviti mengikut dasar warga emas negara. Dia punya aktiviti itu ada 5 core aktiviti, termasuklah macam program intergenerasi ini. Ini adalah sangat baik untuk mendidik anak-anak menghormati orang tua menyayangi kepada kanak-kanak. Program Kepada Kasih ini merupakan manifestasi KPWKM dalam mendekati masyarakat tempatan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh KPWKM dan agensi. Program-program seperti ini yang menyentuh isu-isu begini perlu diteruskan. Saya sebagai student pun saya rasa benda ni ialah undermine. Kurang student macam fokus on this. Sekarang diorang buat begini, diorang tidak tahu benda ni salah. Contoh yang tadi dia ada sentuh pasal gangguan seksual. So benda tu memang terjadi di kalangan mahasiswa. So bila disentuh benda tu, kita boleh memberi kesadaran kepada student ni. Katakan tidak kepada keganasan. Program ini bagi saya memang terbaik sebab menjamin dan membantu saya dalam faktor ekonomi keluarga. Kalau boleh, bawalah golongan wanita kerana boleh membantu dalam ekonomi wanita dan dia boleh mengembangkan lagi bisnes ke antarabangsa.